Ini Anip, si terpaling label. Salah tu. Patutnya macam ni. Ini Anip, si terpaling MC label. Baik, kita ulang semula. Ini Anip, si terpaling MC label. Macam tu baru betul. Cakap punya cakap, dia ni suka beli barangan ada label MC. Tengoklah tu, sekejap lagi mesti tunjuk barang yang baru dibeli. Kalau tak smartwatch, mesti earbuds. Kan betul, beli barang baru lagi. Sekejap lagi mesti kata, ni earbuds baru, ada label MC tau. Yeay, beli earbuds baru. Tengok ni. Ada label MC tau. Ada label baru beli.